Okey, lap 2 Lap 2 ni dia punya result dia. Kalau kita tengok balik kat sini, data ni, kita tekan auto, lampu hijau menyala, tekan manual, merah menyala lah. Tekan auto, tekan start, dia akan blinking 2 kali untuk auto. Kalau manual, kita setting lah dia, let's say 4 kali, 1, 2, 3, 4, dan dia akan stop lah macam tu. So apa berlaku kat sini, kita nak compare. Untuk auto 1, 2, dia akan bergerak kat sini dekat index ni. Tekan auto, dia akan bergerak dekat situ. Nampak tak? Masa tekan ni 4, 1, 2, 3, 4. Kali ni nombor 7 nombor 7. Nombor 8, 1, 2, 3, 4. 2 tu akan bertukar jadi 4. Okey, kita tekan blinking, dia akan masuk pula yang nombor 8. Kalau kita tekan pula nombor 9, memang tak bertukar lah sebab dia 4. Tapi kalau kita tekan lagi, dia akan auto pergi ke nombor 1 tadi. Nampak tak? Dia auto pergi. So kisahnya adalah pertama, auto, kita setting lampu menyala. Kita ambil default dulu, default up ni, R3 auto ni, untuk kita movekan integer 2 ke dalam mode selection. So nanti mode selection ni kita nak compare dengan blinking, kita nak compare. So bila tekan start ni kita nak bagi lampu kuning nyala blinking kan. So kita gunakan set. At the same time kita gunakan integer kosong ni ke dalam count blinking. Bila kita start ni, dia dah clearkan count blinking. So kita punya memori set reset yellow ni, kita hidupkan yellow, kita letak sini get 1 second clock untuk dia blinking. Dan kita ambil juga dia punya signal kat sini untuk diff down ataupun F trigger. F trigger apa? Kepada increment. So dia akan increment, dia akan menaik ni, blinking ni, dia akan menaik, dia akan kira count blinking. Jadi kita buatlah compare antara count blinking dengan mode selection. Kalau nilai dia sama, dia akan stop blinking. So stop blinking kita jadikan dia sebagai reset. Kita boleh guna manual kepada switch yellow tadi. So yellow ni akan padam lah. Ni yang reset kat sini. Okey, settle untuk auto. Untuk manual kita repeat keadaan yang sama. Kita guna satu switch manual. Kita ambil diff up ataupun R3 ni untuk kita movekan integer 4 berapa kali kita nak kira ke dalam mode selection. Okay, selesai kan. Nanti dia akan ulang balik kat sini 4 atau 2 lah. Okay, untuk data array kita guna satu button stop untuk clear lah. Tak tekan pun tak apa. Kalau kita tekan, dia akan clearkan count blinking dan dia akan clearkan index. So ni kita tak usik lagi. Kan ni stop blinking tadi. Bila dia stop blinking, kita gunakan 2 memori, satu rise, satu fallen. Diff U dengan diff D. Untuk diff D ni, kita movekan count blinking ke dalam data log. Kita buat dia index. Okey. Dan untuk down ni, kita incrementkan index tu supaya dia menaik. Index ke dalam index. So dia akan naik lah, dia akan switch ke kanan. So bila 10 kali
apa berlaku? Index akan compare dengan 10, dia akan reset index. So bila reset index, kita akan movekan 0 ke dalam index. Selesailah task 2. So jangan lupa kita punya variable kita, ini internal kita. Kita boleh pakai, kita kena tambah, ni data log ni. Data log external kita macam biasalah. Internal kita, jangan lupa kita ada boolean, integer untuk count blinking, integer untuk index, integer untuk increments. Okey, sampai situ saja. Selamat.